Kusangkakan hujan sampai ke petang. Rupanya Rosenia kena sack di tengah pagi. Belum apa-apa lagi dah kena pecat dah. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat satu video khas lah pasal pemecatan Liam Rosenia, iaitu coach baru pasukan Chelsea. Nak kata betapa barunya Rosenia ni latih pasukan Chelsea, tak silap aku baru beberapa bulan je. Senang cerita, dia masuk pasukan Chelsea pada bulan 1 tahun ni dan dia ni kena pecat pada bulan 4. Maksudnya dia stay dengan pasukan Chelsea dalam tempoh 4 bulan saja. So apa punca dia? Jom kita tengok. Tapi sebelum tu Chelsea punya confident dengan Rosenia ni. Waktu mereka appoint Rosenia daripada pasukan Strasbourg, iaitu Chelsea B, mereka bagi kontrak panjang tau dekat Liam Rosenia, 6 tahun setengah. Dah macam loan beli Myvi dah. Tapi dah orang kita selalu 9 tahun. Rosenia 6 tahun setengah. Punyalah panjang mereka bagi projek dekat Liam Rosenia, coach yang ramai tak kenal sebelum dia main dekat Chelsea, dan dia pun tak pernah latih mana-mana big club. Dan first game dia dengan pasukan Chelsea, masa tu dia latih pasukan Chelsea lawan dengan pasukan Charlton dalam FA Cup, dan masa tu dia pemenang 5-1. Lepas tu kalah 2-1 dengan Arsenal. Tapi kalah dengan Arsenal tak apalah, sebab masa tu Arsenal tengah top perform. Tapi walaupun lepas tu mereka kalah dengan Arsenal pasukan Chelsea under Rosenia berjaya catatkan 5 kemenangan berturut-turut, termasuk kalahkan pasukan Napoli, Crystal Palace dekat away, menang dengan West Ham. So kita tengok, Liam Rosenia ni not bad juga dengan pasukan Chelsea. Cuma satu benda je yang aku perasan waktu Rosenia latih pasukan Chelsea, sejak awal lagi dia latih, adalah gameplay dia. Gameplay dia agak membosankan. Senang cerita, mungkin dia bagi kebebasan dekat pemain-pemain dia, mainlah ikut suka hampa, janji kita menang. Lepas tu walaupun dia catatkan 5 kemenangan berturut-turut, lepas tu tempoh bulan madu dia habis. Dia mula jadi kacau bilau lepas depa kena bantai dengan pasukan PSG 5-2. Sejak depa kena bantai dengan pasukan PSG 5-2, Chelsea kalah berturut-turut. Depa menang sekali je dengan pasukan Port Vale. Menang dengan Port Vale 7-0, baik menang dengan Port Luck. Port Luck kenyang juga boleh makan. Ni menang dengan Port Vale 7-0, lain game semua kalah. Kalah dengan Newcastle, kalah dengan PSG sekali lagi dalam UCL 3-0. Lepas tu kalah dengan Everton 3-0, kalah dengan MC 3-0, kalah dengan MU 1-0. Lepas tu kalah dengan Brighton 3-0. Maksudnya MU tim paling cikai dalam last 5 game ni yang tak boleh beat Chelsea 3-0. So bila Chelsea catatkan 5 kekalahan berturut-turut dalam EPL ni bukan rekod besar. Chelsea dah catatkan 5 kekalahan berturut-turut dalam EPL dan gagal untuk skor sebarang gol. Ni teruk sangat amat. Bukan setakat kalah, mereka tak boleh skor gol langsung. Dan rekod ni dah pecah rekod yang dicatatkan Chelsea. Last mereka catat rekod buruk ni pada tahun 1912 dulu. Dan in fact sejak dia latih pasukan Chelsea, daripada bulan 1 hari tu, dia tak pernah catatkan pun satu game yang dia dapat clean sheet. Tak kira dia menang, kalah ataupun seri, yang pasti dia akan bolos gol. Dan tu menunjukkan betapa barainya pertahanan Chelsea under Liam Rosenia. Kalau kita tengok in detail lagi, Rosenia dah latih pasukan Chelsea dalam 23 game saja dan berjaya dapatkan 11 kemenangan. Dan kalau hampa nak tahu, poin dia sepanjang dia latih pasukan Chelsea adalah kedua terburuk dalam sejarah moden pasukan Chelsea. Poin dia just lebih baik daripada coach terburuk pasukan Chelsea, iaitu Graham Potter, yang mana Liam Rosenia catatkan poin per game 1.42. Kalau compare dengan Graham Potter, 1.27 per game. Dan sepatutnya kalau kita tengok logik, Chelsea kena bayar pampasan tinggi tau dekat Rosenia kalau nak pecat dah, sebab kontrak dia 6 tahun. Kalau kita tengok sebenarnya gaji Liam Rosenia ni dekat pasukan Chelsea, seminggu dalam £70,000, setahun dalam £4 juta. Kalau kita total 6 tahun kontrak dia dengan pasukan Chelsea, Chelsea ada hutang dengan dia lagi £24 juta. £24 juta tu bukan dapat dekat kelab, bukan dapat dekat agensi, memang akan dapat segebuk dekat Liam Rosenia sendiri. Senang cerita, Liam Rosenia boleh jadi orang kaya baru dengan hanya kena pecat dengan Chelsea saja. Tapi manajemen Chelsea pun, walaupun bodoh-bodoh depa pun, depa ada jugalah bijak sikit kan. So depa ada letakkan break clause dalam Liam Rosenia punya kontrak, yang mana kalau depa nak pecahkan clause tu, depa nak break clause tu, depa tak perlu pun bayar pampasan harga penuh. Depa just boleh bayar harga break
break clause tu saja, iaitu mereka tetapkan 4 juta pound untuk Liam Rosenior. Tapi still, walaupun mereka ni berjimatkan daripada possible 24 juta pound, mereka bayar 4 juta pound saja dekat Liam Rosenior, tu still satu kerugian lah. Mereka kena bayar 4 juta pound buta-buta saja semata-mata nak pecat Liam Rosenior, coach yang tahu mana-mana mereka ambil daripada pasukan Strasbourg, iaitu under management mereka juga. Tapi personally, aku bukanlah nak 100% salahkan Liam Rosenior. Yang sepatutnya kita salahkan adalah management Bluco. Kalau contohlah kita nak samakan dengan situasi Manchester United waktu mereka appoint Ruben Amorim. Sebab kita tengok Ruben Amorim dekat Manchester United, rekod dia pun tak baik. Tapi ada sebab Manchester United ambil dia daripada pasukan Sporting. Dia bawa pasukan Sporting menang Liga. Dia bawa pasukan Sporting jadi antara pasukan terkuat dekat Eropah. Tapi Chelsea, bila mereka pecat Enzo Maresca, coach yang bawa mereka menang 2 trofi musim lepas, menang Conference League, menang Piala Kelab Dunia, finish dekat Sport UCL. Lepas tu mereka lantik coach yang latih pasukan Strasbourg, tak latih big club. So apa mereka expect? Kita bukan nak salahkan Rosenior, tapi bagi aku kesalahan ni lebih kepada management. Persoalan dia, kalau kita tengok benda ni berlarutan, masalah ni tak akan settle tak kalau hang lantik mana-mana manager sekalipun. Even kalau contoh Pep Guardiola, dia tinggalkan Manchester City, dia latih pasukan Chelsea, confirm lepas tu akan ada konflik dengan management sebab management terlalu keras kepala, fikir diri sendiri saja dan pecat manager tu, ambil manager pak turut, tak jadi, pecat, ambil manager lain, tak jadi, pecat. Benda tu akan berulang. So siapa lagi akan jadi mangsa lepas ni untuk jadi manager baru pasukan Chelsea? So aku rasa mungkin lepas ni mana-mana manager yang nak buat duit cepat boleh pi je lah dekat Chelsea, lepas tu kena pecat, dapat pampasan, boleh keluar pi honeymoon, tak payah kerja sampai habis kontrak sekalipun. So kalau kita tengok lah ni, buat sementara waktu Chelsea akan lantik Callum McFarlane, iaitu coach bawah 21 tahun pasukan Chelsea, untuk jadi interim sampai habis musim. Dan lah ni kita tengok Chelsea bukan lagi slot Europa League, mereka bukan lagi duduk dekat slot Conference League, mereka dah jatuh dah, kena potong dengan pasukan Brighton dan juga pasukan Bournemouth. So kalau McFarlane, kalau hampa ingat, dia pernah jadi manager interim pasukan Chelsea masa lawan dengan pasukan Manchester City hari tu lepas Maresca kena sack. So lah ni plan dia, management pasukan Chelsea akan cari manager baru untuk musim depan. Kalau kita tengok rumah, banyak jugalah manager-manager dikaitkan dengan pasukan Chelsea. Yang pertama semestinya bekas manager mereka Jose Mourinho. Yang kedua adalah Thomas Tuchel, tapi Thomas Tuchel payah sikit lah sebab dia ni manager Inggeris lah ni. Yang ketiga adalah Xabi Alonso. Yang keempat adalah bos pasukan Bournemouth yang confirm akan tinggalkan mereka nanti, Andoni Iraola. Yang kelima, legend pasukan Chelsea iaitu Cesc Fabregas yang lah ni jadi coach pasukan Como. Dan yang keenam, kemungkinan ada juga yang kata Chelsea nak try dapatkan Luis Enrique daripada pasukan PSG. Tapi itulah aku cakap, kalau lah Chelsea ni ambil lah manager sehebat macam Luis Enrique ke, mana-mana manager ke, ataupun panggil balik Enzo Maresca ke, kalau management mereka still keras kepala, cycle ni tak akan berhenti dan akan terus berulang. Mereka bergaduh dengan manager sebab mereka tak setuju dengan pendapat manager, lala kali mereka pecat manager tu. Rosenior ni boleh kata baik dah, dia jadi pak turut untuk manajemen pasukan Chelsea, tapi sayang, dia dah jadi pak turut, still kena pecat disebabkan prestasi dia yang buruk. Ada lagi sebenarnya manager-manager dikaitkan, contoh macam Philip Lewis, bekas pemain pasukan Chelsea, Xavi Hernandez yang tengah free lah ni, ataupun kemungkinan besar, ni yang paling risau lah, takut mereka ambil manager Strasbourg lah ni, iaitu Gary O'Neill. Ui, kalau Gary O'Neill pergi Chelsea, aku rasa tu bukan level Chelsea lah, lebih kurang macam ambil Liam Rosenior juga. Dan macam aku cakap tadi, ya, Liam Rosenior memanglah tak layak jadi manager pasukan Chelsea, tapi kita bukan kena salahkan Liam Rosenior, kita kena salahkan management yang appoint Liam Rosenior yang daripada awal lagi tak layak jadi manager pasukan Chelsea. Cuma satu benda je aku nak cakap, kalau kita nak harapkan Bluco ni step down, memang boleh kata tak logik lah. Kita just boleh berharap dan juga berdoa supaya Bluco ni sedar kesilapan mereka dan mula beroperasi sebagai proper club. Hak tu je lah yang kita boleh berharap, sebab proses nak tukar ownership kelab ni bukannya mudah. Dalam ni kita tengok tak ada pun mana-mana entiti yang cuba beli Chelsea. So fan-fan Chelsea, hampa kena bersabar je lah dengan management hampa yang gila. Aku dah ingat sebelum ni Glazers dah teruk, tapi Bluco lagi teruk tau. Kalau kita compare Glazers dengan Bluco, Glazers ni memang dia tamak tau. Memang dia tamak, dia tak fikir pasal bola sepak. Tapi nasib baiklah Ineos mai, dia fikir juga sikit pasal bola sepak. Tapi Bluco ni dia main dekat Chelsea, dia fikir pasal bola sepak, tapi masalahnya dia tak pandai
dia bodoh pasal bola, lepas tu dia tak mau dengar pula cakap orang yang pandai pasal bola dan nak fikir diri dia sendiri, lala kali jahanam dekat kelas. So itulah video kali ni. Sebenarnya banyak topik juga kita nak bincang. Leicester dah tersingkir, lepas tu Arsenal dengan cerita dah kena potong dah. Itu pun satu juga. Tapi tak apalah, nanti next video, okay? So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.